banyak sekali pengajaran dan panduan yang telah disimpulkan oleh para ulama daripada hadis ini. Antaranya ialah satu, sucinya air kencing unta dan binatang-binatang lain yang halal dimakan. Kalau ia najis, tentu sekali Nabi SAW tidak akan menyuruh mereka meminumnya, seperti beliau menyuruh mereka meminum susunya. Jadi suruh minum tu, suruh minum susu. Ini yang pertama, faedah dia. Dan faedah ni memang diakui oleh doktor-doktor, terutamanya doktor-doktor perubatan Yunani, termasuklah Ibnu Sina dalam Al-Qanun fi Tib dia sebut memang mujarab untuk penyakit busung, air kencing unta dan susu unta. Duduk di kawasan unta tu, duduk hidup bau pun memang bagus. Kepada orang yang lelah air kencing keldai, hidup bau air kencing keldai, duduk dekat kawasan itu bagus. Ia kata air kencing ni tidak najis. Sucinya air kencing unta mana tidak najis bagi orang yang terima gitulah. Bagi orang yang tidak terima gitu, dia takwil lah hadis ni sebab tak adil lah. Dia cuba lari lah. Dia cuba, hak ni hadis ni tak kemah. Dia kata hak nu lebih kemah lagi, istanzihu minal baul. Hak nu kita kena jadikan asas. Hak ni peristiwa khusus, tidak boleh dijadikan peraturan untuk umum. Hak ni boleh jadi khusus dengan orang tertentu saja, puak-puak ni saja. Lepas tu hak lain, ketika lain cuba raya, Nabi ada pernah kau suruh orang minum air kencing unta? Tak ada. Kita tak boleh buat kesimpulan daripada hak ni bahawa boleh. Supaya juga ada sahabat yang minum air kencing Nabi, yang minum air kencing Nabi. Kita tak boleh buat kesimpulan air kencing manusia tu suci pula, kerana satu peristiwa khusus lagu tu. Itu macam-macam lah alasan masing-masing lah, alasan masing-masing. Bagi Imam Bukhari, dia kata memang jelas hak ni tidak najis. Sebab apa? Hak zahirnya Nabi SAW suruh minum. Kalau kita nak kata untuk berubat, tak ada dekat hak lain. Mesti ada. Yang kita kata mesti tu banyak dalam dunia ni, macam-macam ubat. Lepas tu kita kata pada masa tu hak adanya, hak tu saja. Tak pernah siapa, tak pernah siapa. Sebab tu dia kata hak jelasnya kita kata suci. Habis cerita. Yang kedua, anjuran agar berubat dengan menggunakan susu dan air kencing unta untuk penyakit busung. Walaupun di sini tak ada sebut penyakit busung tu, tapi dalam riwayat yang lain berhubung dengan peristiwa ni juga ada sebut sakit busung. Yang ketiga, anjuran supaya dirawat sakit dengan apa-apa yang sesuai dengannya. Sesuai lah. Mungkin kalau mengikut kata najis, dah sesuai dengan dia hak ni, tak apa, kita boleh pilih waktu. Apa lagi kepada orang yang kata tidak najis, sesuai. Walaupun kita kata kembang nak minum air kecil, air kecil unta ni kembang, kita kembang pemain sakit dah. Sebab kita kata ada orang tai kambing jadi ubat. Telah tai kambing pun ambil orang kering juga telah dah. Bubuh dalam pisang kau dah telah dah jadi ubat. Misalnya kita kata. Tapi bagi demon ni mudahlah. Tai kambing tu tidak najis, bukan halal dimakan, tak najis. Kalau nak berubat lebih-lebih lagi lah boleh. Kalau tidak sampai tu pun semuanya bukan makanan. Tu orang tak makan lah, bukan tidak makan. Tapi kalau dalam tahi binatang saat ni, kita ambil basuh ada lah, biji-biji gapo-gapo, kita basuh, kita ambil makan, tak apa. Bahkan hak tu hak mazhab lain, hak kata tak boleh najis, dia kata kalau sudah basuh ambil dalam tu butir gapo-gapo, kalau kita kata itu masih lagi ada jalannya. Tak apa dah. Yang keempat, pembunuh berkumpulan akan dihukum qisas, yakni dibunuh balas kerana membunuh seseorang, sama ada secara curi atau dengan menceroboh. Di sini kan dia bunuh seorang ataupun dua orang, tetapi pokok dia tu ramai, kena bunuh belakang. Pasal apa? Pasal mereka semua terlibat. Tidak kata apabila seorang je kena bunuh, kena ambil seorang. Mungkin kita tak tahu siapa dia.
Hak sebenarnya semuanya terlibat. Jadi hukumannya dari segi hukum jenayah Islam kena bunuh belaka kalau hak terlibat. Kecuali ada bukti ataupun ada saksi yang menunjukkan hak ni mati ni disebabkan oleh hak ni. Hak lain tu kocok-kocok gitu je. Hak ni nya tikai. Mati disebabkan kena tikai. Ada saksi gitu. Kalau tidak, semuanya kena. Dengan sebab itulah kan di zaman Sayyidina Ali dulu kan, bila Sayyidina Osman tu kena bunuh, puak-puak yang membunuh ni dia pakak. Kita pakak mengaku, kita bunuh. Jadi susah nak hukum sebab ramah. Tak kalau nak bunuh ramah jadi tumpah darah. Gitu mau nak pula. Cara puak dia rancang dah. Bila orang-orang yang menuntut Sayyidina Ali ni suruh bunuh, suruh Sayyidina Ali bunuh pembunuh Sayyidina Osman, Sayyidina Ali kata nak buat lagu mana, ramah dia sangat. Jadi ada wakil daripada Sayyidina Muawiyah mari, dia tengok, mu tengok sendiri ni, tengok ni ramah ni. Semua dia puak-puak ni ngaku kata bunuh Sayyidina Osman belaka. Jadi aku tak si pada kalau kemarin Sayyidina Osman kena bunuh seorang, hari ni begitu ramah orang Islam dia kena bunuh, tak pernah sabar. Dan nampak teruk lah. Tetapi Sayyidina Muawiyah dia tidak kata begitu. Dia kata dah ngaku semua bunuh. Siapa dia suruh ngaku? Itu taktik dia tu, nak melepah diri dia. Siapa dia suruh ngaku? Dan dia mengaku semua. Ini berdasarkan hadis. Banyak hadis-hadis menunjukkan kalau ramah bunuh seorang dan dia mengaku bunuh belaka, siapa dia suruh mengaku? Ketika tu kalau kita buat sengerti, dia akan tarik diri lah masing-masing tu. Dia kata saya dak. Dia akan kata, akan tahu lah sebenarnya. Cuba buat dulu. Masing-masing pendapat lah. Hak ni kata nanti dulu. Kalau nak lagu tu pun nanti dulu. Hak ni kata tak boleh nanti dah. Itu yang jadi siapa jadi beberapa peperangan berlaku pada masa dulu. Yang kelima, mumasalah dalam pelaksanaan hukum qisas. Artinya seseorang pembunuh akan dibalas bunuh dengan cara pembunuhan yang dilakukannya. Qisas dengan cara ini tidak termasuk dalam muslah yang terlarang dan tidak juga dimansuhkan. Jadi hak ni bagi orang yang mengatakan dalam hukuman jenayah Islam ni dia ada hukum mumasalah dalam pelaksanaan. Mumasalah ni sama, serupa. Dia ada dua pendapat. Sini pun ada khilaf juga. Ada yang mengatakan orang yang bunuh orang tu dibunuh balas dia mengikut cara dia bunuh. Kalau dia bedil. Kalau dia hatuk kepala ke batu, orang tu dia bunuh tu, hatuk kepala dia kata batu lagu tu. Kalau dia kapit dengan batu, kapit. Buat lagu tu. Kalau dia seksa orang tu sebelum dia bunuh dengan cabut gigi ke, dengan colek mata ke dan sebagainya, buat lagu tu. Itu orang panggil mumathalah fil qisas. Yang terima hak ni Imam Syafi'i. Ramai lagi hak lain termasuk Imam Bukhari. Imam Abu Hanifah tak terima. Dia kata tak ada. Masalah ni sudah mansuh. Sebab tu kita kata saat ni tidak mansuh. Bagi orang yang terima hak ni lah, dia kata tidak mansuh. Sebab mumasalah ni kata mereka tak mungkin berlaku. Kita nak sama betul. Bagi orang yang kata kita boleh hukum serupa hak dia buat tu, dia pegang dengan Quran. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Kalau kamu menghukum orang, maka kamu hukumlah mengikut seperti mana yang dilakukan terhadap kamu. Seperti mana? Serupa lagu tu. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Sesiapa yang menceroboh kamu boleh ceroboh balik dia serupa dengan pencerobohan yang dilakukannya terhadap kamu. Jangan lebih. Kalau dia tapa, kita boleh tapa balik. Tapi jangan buat lagu lain. Lebih lagi pada tu. Kalau lebih maknanya dosa lah kita.
ataupun kita kena balas dah pula.